Akhirnya sold. So korang tengok. Tebal mak punya tebal tu mak tengah buat lagi. Semoga terliur korang. Mak kita punya kek by Rose Mawar. Boleh menambahkan masal kalau makan. Sedapnya. Lele guys. Salah sedap. Sedap. Suka tak? Suka tak? Saya dah cakap sedap gila. Mak aku kalau buat kek memang sedap. Mak boleh. Habislah. So guys, tengok guys. Wow. InsyaAllah mak kan nanti kita akan buka kan mak Kan? Okey tak kalau mula-mula kita orang buat 50 dulu kan? Buat 50 dulu okey lah kan? Betul tak? Kita try starting 50 bekal dulu. Kalau macam memuaskan, tiba-tiba macam laju je, kita akan buat lagi banyak lagi. So maybe kita akan buka kat Sungai Besi. Tengoklah macam mana insyaAllah. Semoga dia pemudahkan rezeki bisnes mak. Mungkin ada kek batik juga Kek batik mak sedap guys. Korang tak rasa lagi dengan cokoja insyaAllah. Wah ada lebih lagi. Percaya sangat dia tidak besar. So guys, kita akan jual kalau korang tengok mak punya ni. Ya Allah, sedapnya. Yang ini untuk family makan je. InsyaAllah minggu depan next week kita orang akan rancang untuk nak buka nanti So korang doa-doakanlah. Okay? Sedapnya. Kak, jual dekat mana pakcik? Dekat Hero? Sungai Besi. Sungai Besi, berdekatan dengan Medan Sungai Besi, dekat Pekan Sungai Besi Okay, so dekat dengan Hero dengan Bomba tu dekat je. So jom kita packing dulu, kita jumpa kat sana orang Sungai Besi. Tu, belakang orang panas. Okay, so dalam 60 ni 50 lebih dulu kita bawa. Mak akan bawa lagi sekali lagi. Tapi harap-harap habis lah pakcik Okay, jom kat orang Sungai Besi. Jumpa kat Sungai Besi. Tu kenapa? Belakang. So guys, ni dah coklat mak Korang tengok lah. Korang tengok sendirilah betapa pekatnya coklat mak. So kita jumpa kat Sungai Besi. Okay pakcik, kita dah sembang buka dah. Betul-betul dekat Hero. Okay, kita buat tak banyak tau. Dalam 50 lebih je. Susah. Cepat je dapat. Ya betul. Lambat habis Lambat habis. Yang ni pun kita nak COD. Kita nak pergi COD kat kedai Rosie. 4 staff dia ada beli. Alhamdulillah 4 bungkus. Tak ada simpan-simpan Ni siapa yang tu terus payment kita terus hantar je. Kalau sempat ada yang lebih, okay? Cepat korang, dah habis. Alright. Pakcik, yang penting coklat chip pun pakai berries Betul tak? Coklat kecil pun kita pakai berries juga. Alright. Go. So nampak tak? Coklat chip pun kita pakai yang berries juga. Okay, nampak ni? So je kita packing untuk Rosie punya style. Okay. Guys, coklat kita tak keriput Lepas tu kita ambil ni. Wow. Sekarang RM15. Ngam. Okay guys, so cepat guys. Dalam 50 pieces je. Betul-betul kat depan Hero tau guys tau. Okay. Betul-betul kat depan Hero. Sekarang datang cepat guys. RM15 je satu bekas. Okay. Alright. Limited edition guys. Akhirnya sold. Okay, yang ni last ni memang 4 ni dah bayar. So kita packing terus. Sekejap lagi datang ambil. So Alhamdulillah 2 jam je kita orang berniaga. 55 bekas. So esok mungkin kita akan buka awal sikit dalam pukul 2 petang. Banyak sikit. Kita akan buka, kita akan jual banyak sikit daripada hari ini. Cuma sebab tadi starting kita orang buat 55 bekas. So tinggal yang ni je memang semua orang punya dah. Okay, jom kita pergi packing. Kita packing pakcik. Kita tunjuk sikit packing dia berapa banyak coklat kita bagi. Tengok. Okay, so kau nampak tak coklat kita ni pekat tau. Okay. So kita ambil satu sendok ni. Kau nampak tak tu? Melimpah ruah. Lepas tu kita letak pula coklat chip. Tadi dah cair guys sebab panas sangat. Allah, melimpah kau. Okay. Nampak tak? Okay, so yang ni 4 bekas ni memang dah ada orang punya dah. Okay, so jom kita tutup kedai. Besok kita jumpa pukul 2 petang insyaAllah. Okay,
Kalau sedap bagi tahu, kalau tak sedap pun bagi tahu, okey? Adik, oh enggak Okay, so kalau macam korang macam nak extra coklat pun kita boleh bagi RM1 je untuk cas 1 sendok, okey? Nampak tu? Okey, kita cas untuk apa ni, kuah kek coklat ni. Kalau korang nak, kita cuma cas RM1 sahaja. Okey, so besok kita akan datang. Jumpa lagi besok dekat Hero. Hero, Sungai Besi, Balai Bomba, Sungai Besi, ada kedai sate. Okey, bye-bye. Okey adik, esok tolong niaga lagi okey? Tu. Korang bayangkan kucing-kucing sekalian semua berkumpul. Tidur sini, rezeki Alhamdulillah. Hari ni 5-6 ekor kucing kumpul sini. Alhamdulillah. Semuanya baik je duduk jauh-jauh. Dah Awi sibuk mengacau.